Surah Al-Baqarah. Sekejap. Surah Al-Baqarah. Nabi SAW ketika dia berdakwah kepada para pembesar, dia tengah berdakwah, kemudian ada sahabat datang, kan? Dia buta, dia tak nak minta perhatian beliau. Rasulullah, Nabi cakap dengan Rasulullah. Rasulullah rasa terganggu sikit. Bermasa muka Rasulullah. Maka Allah turunkan wahyu menegur Rasulullah. Ketika Rasulullah hidup, Rasulullah Nabi perhatian pada ramai orang tak mampu. Hanya pada pembesar seorang. Datang orang kedua, dia rasa terganggu. Kerana itu sifat kemanusiaan. Itu sifat manusia, makhluk. Hari ini kita pergi ke kubur, kita akan jumpa Abdul Jalani. Ya Abdul Qadir, tolong doakan kami. Ya Abdul Qadir, apa saja permintaan. Macam mana dia boleh beri perhatian? Macam mana dia boleh dengar tanpa tidur? Tak mungkin. Itu pasti sifat Tuhan. Saya dulu. Okey. Terima kasih ya. Jumpa lagi. So itu saya punya hujah saya. Saya dulu sama Tok Kong. Dulu hidup saya ni kecil-kecil dulu tengok mak saya sembah nenek moyang saya. Minta pertolongan nenek moyang. Nenek moyang saya, dia punya tanda tu di dalam rumah. Tiap-tiap pagi akan pergi minta pada dia, minta perlindungan. Okey, dah habis ke belum? You tak ada tanda tadi, itu hujah saya. Saya tunggu. Saya bagi hak kepada. Baik. That's why saya katakan bahawa perkara ni tidak boleh dipakai, diterima. Kalau kita terima, kita sama dengan minta maaf agama lain. Katolik, mereka memang meminta kepada saint, santos minta. Dia pergi minta, dia minta pada orang mati, minta tolong. Sama ada minta tolong sembuhkan atau minta tolong supaya tolong paskan, tolong sampaikan dia punya hikmat, matlamat kepada Tuhan. Itu sifat orang Katolik, minta maaf. Kita Muslim, tauhid kita sangat unik. Kenapa kita nak berdebat pantaran? Saya tinggalkan agama lama saya kerana saya tidak mahu perantaraan. Saya nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Saya dah doa kepada semata-mata. Hari ini saya kecewa apabila melihat Muslim kita suruh kata daripada pergi minta tolong kat kubur wali, kubur orang soleh. Ini apa? Nonsense.